Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazrul Aziz. Hari ini, saya akan berkongsi kepada anda panduan pengguna Kamus Dewan Perdana dan ini merupakan video siri yang kedua. Jika anda belum menonton video siri pertama, silalah tonton agar kita sama-sama dapat belajar mengenai panduan pengguna Kamus Dewan Perdana. Sebelum saya lanjutkan video ini, ingin saya jelaskan, ini merupakan video perkongsian daripada saya. Sekiranya ada saya berikan fakta ataupun perkara yang salah, saya mohon anda semua untuk betulkan saya. Tinggalkan komen agar kita sama-sama dapat belajar perkara yang lebih tepat, fakta yang lebih betul. Ilmu ini cukup luas, jadi saya ajar anda atau saya berkongsi, anda juga boleh berkongsi dengan saya. Kita sama-sama belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, tahukah anda, Dewan Bahasa dan Pustaka ada menerbitkan Kamus Dewan Perdana. Kamus ini mempunyai lebih banyak daftar kata, perkataan-perkataannya lebih terkini dan juga kamus ini lebih tebal dan berat. Namun, tidak mengapa berat, asalkan ilmunya ini cukup berguna untuk kita semua. Saya belajar tentang panduan pengguna Kamus Dewan Perdana ini sewaktu menghadiri Bengkel Pemekasan Museum Muda Bahasa Perkhidmatan Awam 2026 Asas Penterjemahan dan Literasi Kamus. Tuan-tuan, pada video siri pertama, saya telah jelaskan ataupun saya telah terangkan kepada anda berkenaan entry dan juga sub-entry. Sekiranya anda belum melihat, tonton dahulu agar kita sama-sama dapat mengetahui berkenaan entry dan juga sub-entry. Baiklah, sebelum saya teruskan dengan perkara yang ketiga, ada satu lagi tambahan kepada anda berkenaan entry dan juga sub-entry. Untuk kata terbitan, misalnya seimbang yang menerbitkan kata-kata terbitan lain, contoh berseimbang, berseimbangan, menyeimbangi dan lain-lain, diolah dengan dua cara iaitu sebagai entry dan juga sebagai sub-entry. Sebagai entry, kata ini dan bentuk-bentuk terbitannya ditakrif dan dilengkapi dengan maklumat seperti entry-entry lain. Manakala, sebagai sub-entry, kata ini diletakkan bersama-sama terbitannya di bawah kata dasar imbang dan dirujuk silang kepada kata ini yang diolah sebagai entry seimbang. Tengok contoh yang saya letakkan di sini adalah contoh kata terbitan yang menjadi pertama, entry, dan juga menjadi sub-entry. Baik, seterusnya saya akan jelaskan panduan pengguna perkara yang ketiga, iaitu berkenaan jawi. Sekiranya anda membelik kamus Dewan Perdana ini, di sebelah entry, anda akan melihat ada tulisan jawi. Namun, adakah semua entry ini akan ada tulisan jawi? Jawapannya, tidak. Ada beberapa perkara yang tulisan jawi tidak diletakkan. Antaranya, yang pertama, entry yang merupakan singkatan. Contoh yang saya tunjukkan kepada anda semua, singkatan pertama contohnya KG, iaitu singkatan untuk kampung. Seterusnya singkatan DPMM, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Singkatan-singkatan ini tidak diletakkan tulisan jawi. Perkara yang kedua adalah entry yang merupakan simbol. Contohnya, kalau tadi kg untuk singkatan, ini adalah kg untuk kilogram. Saya tunjukkan juga kepada anda untuk membezakan di antara entry yang ada dan juga entry yang tiada tulisan jawi. A yang pertama adalah huruf pertama dalam abjad Rumi. Di situ ada tulisan jawi. Namun, untuk entry yang merupakan simbol, A yang huruf menunjukkan kumpulan saiz betas standard antarabangsa ataupun A jenis darah, itu adalah simbol, maka dia tidak letakkan tulisan jawi di situ. Contoh yang seterusnya adalah D. Huruf pertama pada nombor pendaftaran kendaraan bermotor bagi negeri Kelantan. Juga tidak diletakkan tulisan jawi. Perkara yang ketiga, entry yang merupakan rangkai kata yang melebihi dua perkataan yang setiap satu menjadi satu entry. Saya tunjukkan kepada anda berkenaan bunga. Kalau kita lihat,
bunga berteh, bunga butang, bunga biru, semuanya ada tulisan Jawi. Namun, apabila perkataannya lebih daripada dua perkataan, apabila entrynya ada melebihi dua perkataan, sebagai contoh, bunga baik salam, bunga asam seyur, bunga cakar ayam, semuanya tidak ada tulisan Jawi. Contoh seterusnya adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Lebih daripada dua perkataan, betul? Jadi tidak ada tulisan Jawi. Baik, perkara seterusnya yang tidak ada tulisan Jawi adalah imbuhan. Saya tunjukkan beza di antara panca satu dan panca untuk imbuhan. Panca yang pertama itu ada diletakkan tulisan Jawi, namun untuk imbuhan, panca yang imbuhan tidak ada tulisan Jawi. Imbuhan apitan beran juga tidak diletakkan tulisan Jawi. Dan perkara yang terakhir tidak ada tulisan Jawi adalah berkenaan entry nama tokoh kecuali nama Nabi dan juga nama Rasul. Tentu anda tidak tahu kan, dalam Kamus Dewan ini ada juga nama-nama tokoh. Sebagai contoh, Dol Said, Mahathir Mohamad. Namun, nama-nama tokoh ini tidak diletakkan tulisan Jawi. Tuan-tuan, itu adalah sedikit berkenaan tulisan Jawi, iaitu entry-entry yang tidak diletakkan tulisan Jawi di dalam Kamus Dewan Perdana. Hari ini, saya telah tunjukkan kepada anda semua panduan pengguna Kamus Dewan Perdana berkenaan Jawi. Apa? Entry-entry yang tidak ada tulisan Jawi. Tuan-tuan, info untuk anda. Sekiranya anda tidak mempunyai Kamus Dewan Perdana, anda juga sebenarnya boleh menggunakan portal Kamus DBP secara dalam talian. Anda boleh cari sahaja portal Kamus DBP dan anda boleh menggunakannya. Jadi, itu sahaja daripada saya, Nazrul Aziz. Perkongsian untuk anda. Sekali lagi saya ingatkan, sekiranya ada fakta, ada sebutan, ada perkara yang salah, saya mohon anda semua sama-sama betulkan saya. Tinggalkan komen agar kita semua dapat belajar perkara, fakta dan maklumat yang lebih sahih dan tepat. Sekian sahaja daripada saya, Nazrul Aziz, untuk anda. Sudah belajar? Sila komen. Terima kasih.